guys, welcome back to my channel. So, mulalah episod untuk vlog Sem 4. Korang ready tak? Kalau kita tak ready lagi nak final ni. Kau tanya dia. So, hari ni bermulalah episod untuk kita habiskan Sem 4 dia. Soalan yang kita deep cleaning ni kan, masuk dalam markah POQ kita kan? Tak ada. Tak ada kokyu. Okay, so hari ni kita orang kena deep cleaning kita orang punya lab. Sebab Miss kata kita banyak guna. So kita orang kena deep cleaning. Jumpa kejap lagi. Seru. Kita siap lagi tau. Singki tak masuk lagi. Main gila. So kita orang lepas habis. Nampak ke kat dalam ni? Nampak. So kita orang dah habis. Sejuk guys. Gambar-gambar kejap. Guys, hari ni kita orang majlis mohon restu and also kita orang dapat hadiah. Minggu aktiviti. Ni. Oh, ni AJL. Ada lagi satu kat depan, lagi satu. Yang selalu, yang paling banyak naik pentas hari ni kalau ada anugerah jatuh kepada Fatin. Fatin. Mas Mo menang bola, Mas Mo menang penting. Peter nonton. Satu dari belakang. Guys, ni hadiah kita orang. Mana pula? Ni ada cahaya kat sini. Ha, sini. Bahaya tu, Nas. Aku engkau cahaya tu, aku tak ada. Aku boleh Nazra, nak tengok seorang ke? Bawa ambil situ, bawa sini. Ni aku tak gambar. Kenapa? Dah ni kan? Apa lebah ni? What do you want? Sebab bau baju kadang. Bukanlah. Kau ni! Berhenti lah tak? Ni korang suka nanti kata kita kena emergency. Parah. Kita nak ambil umbang amal. So kita orang lagi berapa hari? Lagi seminggu 1 hari. So hari ni kita orang keluar dengan berpakaian seperti orang-orang kerajaan. Pakai baju korporat. Pasal nak tepi. Kau ni ambil lah orang tahu. Ini. Cium. Oi, baik tu. Passenger princess. Oh, driver. Tengok driver imut. Alhamdulillah. Kita orang telah menyelamatkan satu kereta dan mungkin satu nyawa mungkin. So kita rasa kita orang macam boleh jadi wira negara. Yeah! Tunggu korang pakai baju ke ni? Yelah. Nak tak ya? Perlu tutuplah kamera ni sebelum apa-apa gaduhan berlaku. Masuk aku matang lah, tak gaduh. Selama aku berkawan dengan korang dah dekat 2 tahun ni, tak ada lagi aku merajuk macam tu. Ya, macam Matang tu. macam ambil hati dia lah. Hari tu So guys, hi first day. Kita orang tengah tunggu. Everyone tengah study. Dam, Fawa, Wana, Ika. Tadi nak kalau dah final exam tanda ni apa? Dah nak habis. Dah nak hujung sem. Mak Su macam mana? Mak Su dah macam menghafal 30 juzuk tahu. Adakah Fatin akan memasak ataupun dimasak? Stand coffee powder.
Adakah Syafiah akan memasak? Ataupun dimasak? Kita akan tengok jadi adakah Nazira akan dimasak ataupun memasak ataupun termasak ataupun kemasak. Dia kata dia nak keluar pukul 3.30. Okey, kalau pukul 3.30 dia tak keluar siap. Dia memang kena belanja kita semua teh ais. Canjai. Berbumbungkan angkasa kelabu. Kita bagi benda tu kat siapa sebenarnya? Bagi dia. So, dia nanti baru sambung kan? Ya. Dalam minum. Bawa. Jenis lagi. Pak Wei buat video nangis tau. Dia macam ni. Power tendung tu. Fikir up. Patut buat video apa? Tak, dia bagi pilihan. Mana tak bagi pilihan. Cepat. Dia bagi pilihan. Aku tak ikut anjir. Apa tu? So, tadi aku kita je yang tahu. Memanglah. Maksud pernah. Kalau soalan tu tak okey. Dia tak pernah bergerak. Kau tengok muka media. Kalau kau tengok muka media, boleh jawab tu. Kau apa-apa? Ada mana nak tengok? Banyak media. Banyak media. Tengok Sufarmasi. Aku mau target dia tak salah. Kau tak babi ni. Dia target kau balik tanya soalan. Dah habis kau. Ya, aku tak bagi miskin. Weh, tak sampai soalan lagi. Nanti kau angkat tangan orang lain datang. Tak, aku cakap dengan dia nak Miss Khadijah. Mana Miss? Kau cocok. Media apa tak? Dia Fatin ni. Gatal lah je. Memang gatal pun. Saya akan Naim pula. tak. Nak nyesel tak boleh lagi. Nyesel. Now guys, we are... Sekarang pukul apa? 12.55. Sekarang dah pukul 12.55 and we are still studying heat and mass because we hate heat and mass forever. Fatin. So guys, habis dah paper number 3. Which is second last paper. Macam mana masuk second last paper? 8 markah dan tangan. Markah di tangan. 10 markah di tangan. 10. Bagi 10. Oh yelah, at least confident. 10 je confident. Weh, muka-muka tak cukup tidur ni weh. Aku confident 8 lagi. Banyak confident ni, banyak. Banyak. Si Emre. Ya pun dia sial. Jangan balik kena prank aku. Kau nampak berak weh. La ilaha illallah. Berak. Patut dia depan weh. Dia pergi gila. Ganda patut dia. Macam mana? Macam mana? Damia, macam mana Damia? Rate. Red. Sejuta peserta sayang dia. Tak kali.
Tadi madam Syazani tanya aku. Tanya apa? Pipi dia siapa? Senang Senang. Dia tak tengok tak muka aku. Dia boleh FVP ke? Guys, korang menjadi saksi bahawa Shu Kau nak aku bagi tahu satu rahsia? apa? Benda ni semua orang tak tahu. Siapa yang tak tahu? Ya, ikut. Okay, tutup. Guys, burger benjo. Mana dia cakap Assalamualaikum? Burger benjo guys. Hashtag. Sudah? Terus. Easy ke? Nazira tak sihat lah hari ni. Sebelum Tengah aku tu. Ih, patut kau pegang aku. Nazira. Kita orang dapat kowe dah. Itu bukan cepat pasal kan? Lama tak perlu kan? Kita dapat kowe dah. Mak mana? Easy. Tekan air sejuk. Now it's already 4:40 and we are making Maggi curry because lapar nak mampus. Apa weh? Tu set lain, tu set satu. Oh, telinga Kening punya step tak masuk. Ni sesi perbincangan report PP. Fatin, how paperless? Okey je. Ambil. Aku nak lagi. Kau tengok dekat blok Syarah, dekat meja benda Azwani. Jangan nangis. Dia dah delete awet, aku tak tahu sekarang lagi. Dia dah delete awet dia punya apa delete awet post dia. Ya, faham. Guys, so sekarang adalah hari-hari di mana kita orang dah habis final sahaja. Report PP belum ya. Belum habis ya. Intinya FPP 2 ada ya. Spacing row 13 font 13 ya. Sufi Amzah. Pastikan area 12 tu. Sufi. Nazira. Terima kasih Shu kerana bagi aku pinjam phone. Semalam aku guna phone untuk belajar Shu. Sama, alhamdulillah. Sampai pukul apa? Pukul 6.30. Tu yang aku masuk bilik. Okey, aku dia. Tak, kau yang tunjuk. Cepat. Ramai-ramai. Duduk ke belakang. Ya, cari makan. Aku ada. Tu. Kita ada Kita ada plan Jangan gambar ni. Baik, dia tudung. Tudung sarung. Dan kita still tak habis sempat lagi sebab pipi tak siap. Besok kena print malam ni, dengar tak? Last day. Alah, rabut. Alhamdulillah. Kau cakap kuat dah. Boleh lah. Nah, cuba angle depan lah. Ada tepi je kan, nampak macam gula tu. Saza, Maya Govi. Saza cari soalan, macam mana nak buat reference? So hi guys, so kita orang dah habis exam and now kita nak cari makan sebab kita orang tak makan daripada pagi. Benar tu. Kita tak makan daripada pagi lagi sebab kita orang study je untuk paper hari ni. So kita orang nak pergi beli makanan untuk makan malam. Cantik weh. Ni habis? Kenapa tak boleh ke depan ni? Tu tak aku pencet. Tak reti lah aku macam ni.
bergaya dengan corona. Sebab tak boleh sandar. Kita boleh nak. Bapak aku marah betul. Macam kata. Ada tak boleh sandar. Okay. Sekarang pukul Sejuk. Sekarang pukul 6.54 dan kita orang masih di luar. Who cares? Relax lah, dekat je budak-budak. Bas rosak ke? Nak betul. Nak mati. Wis malam push kan. Ada macam tu dulu. Dengan siapa yang tanya kenapa dalam tak pergi kedai Cina? Mahal. Okay, thank you. Tak ada orang tanya. Tak ada. Ni ada orang komen ni. Ada kau ni. Siapa yang kat belakang? Ada dam, ada shoe. Ada yang seorang lah. Saya tak nampak. 3 bilik jemaah.